fokus pada saya punya slide ni, boleh tekan pada saya punya saya punya slide, ada button slide kat situ. Okay, dekat sini macam ni kan. Boleh pin lah terus pada slide tu. So dia takkan bergerak lah. Tuan-tuan perempuan punya tu nak pin mana-mana pun boleh sebenarnya. So boleh pin pada situ. Kemudian untuk mikrofon sama ada nak on pun boleh, nak off pun boleh. Untuk proses yang lebih lancar boleh off dulu kalau nak berkata, nak bercakap, nak bertanya, beri idea, kita sama-sama kongsi lah. Boleh unmute. Kemudian sekiranya tidak menggunakan mikrofon, tuan-tuan perempuan boleh menggunakan chat box di sebelah video tu lah, skrin paparan tu untuk bertanya. Dan sekiranya tak nak chat, boleh raise hand lah. Okay, alright. Nanti kalau yang chat box tu nanti saya akan tengok di sebelah lah. Kemudian okay. So saya perkenalkan diri saya, nama saya Puan Razatul Izzah Zurita binti Rasali. Saya bekerja sebagai pensyarah lah di Kolej Komuniti Ledang, dan saya bukanlah cikgu komputer ataupun cikgu yang memang dalam bidang. Saya hanya pengguna Google dan juga memiliki sedikitlah ilmu berkenaan dengan Google dan mendapat sedikit mendapat sijil lah sikit iaitu Certified Educator ni. So saya memberi perkongsian lah kepada tuan-tuan perempuan apa yang saya dah biasa buat dan saya guna supaya kita boleh uruskan kita punya kerja harian kita dengan mudah. Okay. Kita boleh mulakan. Okay, apa itu Google Drive? Saya rasa mungkin ada yang dah tahu. Kalau ada yang idea-idea lain boleh sharing lah dengan kita. Saya tak ada masalah. Mungkin ilmu saya ni apa yang saya faham dan apa yang saya belajar daripada Google lah. Okay, bukan daripada Google lah, maksudnya cikgu Google lah sebab saya ikut kelas. Okay, yang kita faham secara rambangnya, secara umumnya adalah dia adalah satu servis lah ataupun aplikasi simpanan data secara maya dan boleh merupakan salah satu solusi untuk kita simpan semua data-data kita, kerja-kerja harian kita seperti pendrive. Ini digunakan secara meluas. Semua pengguna internet layak memilikinya dan mungkin juga seorang tu boleh memiliki banyak sangat akaun Google dia. Akaun Gmail lah selalunya buat je akaun Gmail, email tu of course dia akan dapat ada storage dia, ada dia punya storage drive dia. Okay, so Google Drive ni boleh digunakan secara percuma macam saya cakap tadi lah. Ada je akaun Google, akaun Gmail, mesti akaun tu akan ada GD dia. Senang ayat dia kita panggil GD lah. Sekarang ni kalau orang pergi mana-mana, save dekat GD lah, save dekat GD. So senang. So kita pergi mana-mana kita tak bawa pendrive pun tak apa. Kita simpan dekat situ. Kita pergi mana-mana tempat yang ada akses internet, just kita log in kita punya ID Google and then kita akan mendapat. So file tu bergerak bersama kita sentiasa. Okay. Alright, so manfaat dia ni saya maaf lah saya punya ni ada English sikit sebabnya terma-terma ni kalau diterjemahkan tu dalam bahasa Melayu dia macam awkward sikit lah, macam pelik sikit, tapi apa yang boleh saya terjemahkan tu saya rasa semua akan faham lah. Okay, Google pun sebenarnya kita bila ada Google Drive ni atau kita ada pengguna Google ni, kita sebenarnya boleh menggunakan Google Translate tu bukan semata nak translate satu karangan ke ayat ke apa tau. Kita punya page tu kita boleh auto translate juga mana-mana bahasa sebenarnya. Nanti saya akan tunjukkan lah sebab kadang-kadang kita bila banyak sangat info yang kita nak dapat, kita nak cepat, kadang kita tak, English tu mungkin lambat sikit ke ataupun mungkin tak biasa ke apa kan. Kalau biasa tak ada masalah. Okay. Nak carian-carian ni kita boleh Google Translate dengan mudah lah. Okay. So kalau yang ini Google Drive ni orang
tahu sangat sebenarnya memang kita boleh buat file dalam tu and then kita boleh auto translate saja. Okay, menggunakan Google Translate ataupun kita right click je dekat dekat dia punya Google Chrome ni akan keluar 100% semua dalam bahasa yang kita nak. Okay, kemudian kita boleh edit apa saja file yang telah dikongsikan pada kita ataupun kita ada file yang kita berkongsi dengan orang ataupun orang lain yang kita boleh point dia untuk sama-sama manage dengan kita. Sama-sama manage file tu ataupun dokumen-dokumen kita lah. Okay, macam satu unit tu mungkin kita nak sama-sama buat and then dia update kan. Kadang-kadang kita main open link je, sebenarnya bahaya. So kita ada boleh buat kawalan dengan beberapa orang yang boleh menjaga kita punya file lah. Okay, so satu lagi Google Drive ni sebagai satu backup file kita. Okay, sebab tu saya cakap tadi, saya pernah mengalaminya dengan data-data saya yang dah 10 tahun, kemudian saya punya hard disk boleh hilang. Bila hard disk saya tu korup dengan kena ada virus lah apa, semua korup. So tak boleh nak korek dah, habis. So kita kena restart baru kan. So akhirnya ada Google ni, so saya menggunakan Google sebagai backup. So agak mudah sikit lah. And then dalam Google Drive ni juga kita sebenarnya kadang-kadang kita dapat satu dokumen yang PDF. So sebenarnya dia boleh convert kepada teks. Kita boleh jadikan dia teks ataupun the teks kita boleh PDF-kan kepada kita boleh jadikan dia PDF. Okay, kemudian kita menggunakan semua dokumen kita nak share dengan orang ke apa, semua menggunakan link-link lah. Dan kita boleh control link tu sebenarnya. Okay, sama ada kita nak share dengan orang ke tak. So semua tu akan tersimpan dalam history kita lah. Okay, kemudian kita sentiasa akan boleh update sentiasa secara berkala dengan tengok progress. Kalau kita jenis yang nak minta update dalam satu jabatan kita, ada 70 orang atau 80, 100 orang, 200 orang yang minta update data-data kan. Kemudian kita boleh sharekan dokumen ataupun ada dokumen-dokumen kita yang kita buat folder. Okay, kerja mungkin kita ada 3-4 portfolio, and then kita boleh folder-folderkan. Okay, so kita boleh nampak folder tu kita sharingkan macam mana lah. Okay, itu sedikit lah yang saya rasa Google Drive ni sangat memberi manfaat pada saya dan juga mungkin rakan-rakan. Okay, cara guna Google Drive yang pertama sekali dia ada dua lah. Okay, perlu ada akaun Google. Okay, maksud akaun Google tu maksudnya siapa yang ada Gmail, automatik dia akan ada Google Drive. Cuma tak tahu macam mana, kat mana. Kadang kita tak tahu pun benda tu. Oh, sebenarnya Drive ni, Google Drive ni bagus. Dan satu lagi yang bagus adalah Microsoft. Okay, Microsoft pun dia ada satu drive juga, iaitu OneDrive. Pun sama juga. Kita boleh register, tapi Microsoft ni dia limited sikit, dia mungkin baru nak apply macam Google. So ada tengok pada license lah. Selalu Microsoft ni dia ada license. Okay, tapi kalau saya bukan nak comparison lah, tapi dua-dua tu bermanfaat dan saya pun pengguna Microsoft juga. Okay, so bila dah ada account dan kita akan terus pergi ke Google Drive. So Google Drive ni kat mana kita nak jumpa dia. Okay, bila kita log in, bila kita log in selalunya, kita log in, kita akan masuk ke akaun Gmail kan. Contohnya macam ni lah. Okay, saya sign out semua. Okay, macam saya punya ni, maaf sikit lah, memang banyak lah saya punya akaun ni. Ini yang personal dengan yang saya dah dapat provide daripada jabatan pun ada juga. Saya ada beberapa yang semua yang tertera kat sini, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ni adalah akaun Google personal saya lah, mengikut skop kerja saya. Sebab dulu kita fikir ada 15 gig saja, macam mana kita nak sumbat semua dalam GD kita. Tapi pihak jabatan, tengoklah jabatan tuan perempuan mungkin ada, kalau yang cikgu-cikgu selalunya dia ada MOEDL tu. Ataupun join dengan eDidik, macam saya ada akaun eDidik. So kalau Kolej Puteri Ledang kita ada drive unlimited. Okay, dan juga eDidik pun ada unlimited.
Kalau yang cikgu-cikgu saya rasa ada MOE, DL tu pun unlimited. So kalau dapat unlimited tu it's very useful lah. Okay, sangat berguna. Okay, kalau yang macam ni saya cuba masuk. Okay, yang personal saya lah. Okay, pegawai latihan. Okay, kita log in saja and then kalau kita nak selalu kita log in tu kita akan pergi Gmail. Kan? Gmail kita nampak macam ni lah. Kita nak pergi tengok email kita semua kan. So dapat email-email ni. Tapi kita tak tahu kat mana kita punya drive. So kat atas ni ada satu button lah. Button ni 9 point 9 titik. Okay, kat sini inilah dia kita punya Google Apps kita. Okay, siapa yang ada akaun Google, dia mesti ada Google Apps. So Google Apps dekat sini, klik sahaja, ni akan keluar macam-macam apps Google akan provide. Sama ada kita nak guna ke tak lah. Macam ni. Okay, so saya hari ni kita nak pergi ke Google Drive lah. Macam ni. Okay, ini adalah salah satu akaun saya lah. Okay, ni belum lawa-lawa lagi semua. Okay. Alright. Okay, so bila kita dah pergi ke titik 9 ni, okay, kita akan nampak lah. Kita akan pilih drive, simbol macam ni. Dia akan keluar dekat titik 9 ni, simbol yang drive ni. So kita just klik saja dekat drive tu and then akan dapat interface seperti inilah. Okay, kalau yang personal, dia akan keluar dekat bawah ni berapa gig. So kalau personal memang akan keluar dalam 15 gig. Google bagi storage cloud dia sebanyak 15 gig. Tapi disebabkan kalau ada akaun Google yang provide seperti ini ataupun jabatan ada dapat license daripada Google ke yang boleh dapat unlimited, dia akan keluar macam ni lah. Dia akan keluar berapa yang kita guna, yang dia akan terus notice berapa yang kita dah guna. Okay, macam yang akaun EDDEC saya ni memang saya tak guna sepenuhnya lagi lah. Okay, sikit lah. Alright. So, jangan risau 15 gig tu sebenarnya banyak. Okay, yang banyak. Kecuali kalau kita buat storage, kita simpan video-video ke apa ke, kita buat grafik, dia akan makan space lah. Tapi setakat ni kalau saya buat akaun personal saya tu, dia tak makan space sangat pun sebab kita buat kerja office kan. Simpanan-simpanan dokumen file. Okay. Alright, so kita untuk buat file atau muat naik ataupun buat file ataupun buat folder, sebenarnya kita akan menggunakan 3 button ni lah. Okay. 2 button ni dengan ada satu button new tu lah. Okay, yang ini yang penting kita boleh tahu. So untuk hari ni saya akan cuba buat yang minimal lah. Kalau ada pertanyaan macam mana tu boleh terus tanyalah untuk saya. Mungkin saya tak terterangkan, tak jelaskan dalam ni. Mungkin ada yang tiba-tiba nak tanya, tak ada masalah. So dekat sini kita akan tengok macam kita upload file dan folder different. Tapi kalau kita ada satu file pun kita boleh upload terus. Dalam folder tu ada file-file, kalau satu folder kita nak upload, dalam folder tu ada file banyak, kita boleh terus letakkan dalam drive kita. Dan kita boleh susun macam mana kita buat dekat pen drive kita. Cuma kita kena buat cantik sikit lah kan. Okay. Kemudian kita boleh download file-file yang orang share pada kita kalau diberi akses. Kalau tak diberi akses, kita boleh copy file-file diorang tu. Tapi kita copy masukkan dalam drive kita. Kalau kita download file orang lain, dia akan terus pergi ke komputer. Itulah bezanya. Okay, so ada yang separuhnya suka download. Kita download and then kita punya pen drive kita pula yang storage cram. So bila ada Google Drive ni, kita terus auto lah. Dia terus pada storage. Okay, so organize Google Drive kita. Okay, sekarang dah ada drive dah cantik, dia ada priority, kita boleh buat workspace, kita boleh terus pergi ke mana yang file-file yang kita selalu guna. Okay, and then yang lain-lain ni kita akan tengok go through lah satu-satu.
Okey, ni kalau kita nak kongsi dengan susunlah bila kita dah ada file-file macam ni kan. Okey, kita akan, saya akan ajarlah, terangkan sikit. Dia sama je konsep dia kita nak share yang sebelum ni. Kalau siapa yang dah pernah join kursus saya yang sebelum ni, 2 kursus tu, kita ada Excel dengan Google Form, sama je. Maksudnya nak share tu button dia sama. And then bila kita buat sharing ni, kita boleh limitkan siapa yang boleh access kita punya folder. Okey, ataupun yang boleh bantulah. Okey, kemudian link tu kita boleh dapatkan di bawah ini. Sebab tu kita kena fikir kita buat folder tu untuk apa, kenapa, dan kita manage betul-betul supaya orang yang share dengan kita sebagai editor ataupun kita boleh lantik orang lain sebagai owner juga pada folder kita tu. Macam mana dia punya level-level access dia lah. Okay, so memang bahaya tapi sebenarnya dia memudahkan. Tak adalah kita nak pergi ambil pen drive kita nak cucuk-cucuk dekat PC dia semua kan. Tu yang jadi corrupt nanti, virus tu. So kita nak elakkan dengan cara ni, mudah just kita access dia ni, kita jaga. So kalau one time kita dah tak nak dia jadi owner ataupun editor ataupun partnership collaborate dengan kita boleh terus tukar dia punya peranan lah. Okay. Okay, so kita tengok kita terus buat sama-sama. Okay, sekiranya ada pertanyaan setakat ni, boleh ke? Ada pertanyaan ke setakat ni? Boleh ikut. Okay, ini adalah akaun saya lah dari college. Kalau masuk je dekat 9 titik ni, okay, dekat atas ni kita nampak ada macam-macam apps lah. Okay, seperti yang saya sebelum ni kita ada akaun ni. So kita boleh manage sebenarnya dekat 9 titik ni. Kita boleh manage apa yang selalu kita guna. Okay, macam saya memang selalu guna Drive. Saya suka guna kalender. Okay, kalau yang biasa guna Classroom boleh susun lah ikut kepentingan. Okay, kemudian yang lain ni memang dah provide. Okay, dah provide. So kita just guna sajalah. Okay, macam saya lebih suka guna Drive ni, so saya letak paling atas macam ni. Okay. So dia akan keluar lah. Okay, keluar interface macam ni. Okay, sekarang dulu tak ada Google tak buat priority macam ni. Okay, nampak macam semak kan, tapi sebenarnya bagi saya okay lah, just nice. Bila saya nak cari tu saya dah tak perlu lagi nak pergi ke folder bila dia dah ada yang macam priority kita ni. Okay, dan satu lagi di bahagian priority ni dia ada Google ada berikan satu kolom dekat sini iaitu workspace. Mungkin orang tak tahu nak guna macam mana. Okay, kalau macam saya ni, saya ada buat workspace. Saya ni workspace ni hanya boleh letak file. Dia tak boleh letak folder sebab folder masih lagi dalam drive kita. So saya terangkan dulu priority ni. Okay, macam ni saya ada buat satu workspace saya lah. Okay, kita boleh create dekat sini di mana kita boleh letak. Okay, contohnya saya punya kerja kurpen lah, kursus pendek. Okay, kurpen, kursus pendek 2021. Okay, saya create. Okay, dia akan keluar satu folder kat sini. Okay, so bila keluar satu folder dekat sini, maksudnya apa dokumen yang kita buat, yang kita yang berkenaan dengan apa yang kita nak lah, kita boleh letak kat sini sebagai yang kita selalu buka. Okay, kalau macam kursus pendek ni, saya selalu buka and then saya tambah lah. Okay, saya tambah. Untuk yang kursus pendek ni, kita boleh cari. Ni semua yang dekat drive lah, maksudnya kita tak payah dia nak jadikan muka surat depan lah. So untuk drive ni, kalau kursus pendek saya selalu guna ni, daftar kursus Izzah ni. So saya just masukkan kat sini. Okay. Okay, yang ni ada kat sini kan, saya boleh remove lah. Yang sebelum ni saya letak daftar kursus Izzah ni dekat bawah ULPS ni, sebenarnya salah. So saya boleh remove. Remove ni dia just dalam ni je, dia bukan remove buang terus dekat bin bukan. Dia just remove antara workspaces kita ni je. Tapi data ni mesti dah ada lah dekat drive kita. Saya belum tunjukkan drive lagi kat mana.
Okay, so kalau kita buka je kita punya drive, kita akan nampak lah workspaces. Okay, kalau kita buat kurpen, kita just terus je. Kita boleh terus tahu, okay, kita data ni kita boleh klik and then dia akan keluar. Puan Iza, Ya. okay, kalau macam tadi tu kan yang dalam workspace kita tu kan, syarat dia kita nak add file tu mesti dah ada dekat drive. Kalau misal kata tak ada dekat drive, kita nak upload masuk dekat dalam workspace ni tak boleh lah. Boleh. Dia mesti dekat drive. Sebab tu saya tunjukkan dulu tentang workspace ni sebab kita boleh cipta workspace tu ikut fikiran kita dululah. Apa-apa kolom-kolom. Nanti bila kita buat dekat drive ni kita akan ada satu lagi folder, nampak? Folder lagi banyak ni. So kita boleh workspace tu based on dengan ni juga. Ataupun kita nak buat satu pun tak apa. Workspace kita katalah yang penting je dokumen kita nak buat satu je kan. Boleh, yang ini kita boleh remove. And then katalah nama dia penting. Okay. Macam tu kan. So nanti bila kita buat dokumen-dokumen yang penting-penting ni dekat drive kita, just kita boleh add on lah maksudnya. Macam tu. So yang ini option lah. So macam ni saya dah benda-benda penting kan. So boleh dalam satu kolom, tak payah ikut berapa tajuk pun tak apa. So letaklah nanti ni ambil dalam kat drive ni nanti. Yang kat dalam drive ni kita akan cantikkan. Okay, itu fungsi dekat priority lah. Maksudnya ada dua sekarang ni. Dulu tak ada Google tak ada provide benda ni. Mungkin sebab dia fikir kadang lupa. Macam saya pun dulu tak ada priority ni. Kita macam alamak nak pergi drive ni. Sama lah macam kat pen drive kan. Kita nampak macam alamak file tu kat mana kat folder mana, macam kita kat pen drive lah. Kat mana macam lupa. So bila ada ni nampak macam clear sikit lah. Okay, so untuk bawah priority ada dekat sini adalah dia punya My Drive. Okay. Kalau dekat My Drive ni, kita klik dekat My Drive, dia akan nampak. Okay, yang atas ni namanya Quick Access. Ini yang selalu kita guna. File ni dia akan muncul bila kita selalu menggunakan file-file ni. Tak kisahlah Word ke, Excel ke, Slide ke, Google Slide. Okay, dia akan appear kat atas ni. Dalam 5 macam ni lah. Okay. Rasa nampak saya punya slide. Okay. Lepas tu kalau kita nak tengok kat tepi ni pun dia sama macam pen drive. Okay, tepi ni. Okay. Kita scroll down macam ni, kita akan nampak apa yang kita, folder yang kita buat atau yang kita dah ada buat lah. Okay. So kalau kita klik sini dia akan sama. Ini yang dalam space, yang ini yang dia punya scroll down lah. Okay, macam mana kita nak upload. Okay, macam first kali bila kita nak buat file. Okay, selalunya nak buat file tu kita kat mana, macam mana. Okay, so ini dia ada dua je interface dia. Okay, kalau kita buat list macam ni, kalau kita buat folder dia akan keluar list macam ni, ataupun kita boleh klik dekat atas ni grid. Okay, dia akan keluar bentuk macam ni. Tadi kan macam list je. So yang ini dia akan keluar bentuk folder macam ni. Okay, kalau yang bentuk yang sebelum ni, dia macam dalam pen drive kita. Kan nampak bersusun sampai ke bawah macam ni kan. Okay. Tapi Google dia buat lebih sikit lah. Dia tambah satu lagi layout dia. Kita boleh buat folder-folder macam ni. Okay, so yang nampak ni sekarang kita nak buat folder lah. Kita buat folder dulu. Contoh folder kalau nak buat, okay. Selalunya nak buat dokumen, sebelum ni kalau kursus yang sebelum ni saya cakap kalau nak buat dokumen ke apa, kita buat folder dulu. Folder kita tu cerita apa. Okay, macam ni boleh nampak lah. Yang ni saya buat cerita pasal takwim passage, yang saya punya lah. Lepas tu yang ini untuk yang saya punya portfolio lain, ini portfolio saya lain, ini portfolio saya yang lain, ini portfolio lain. Setiap portfolio saya buat divide lah by folder. Okay, yang macam PDP saya pun saya buat. Ni yang kalau saya ada join Google punya training, ni saya punya folder. So setiap kali kita nak buat nanti, semua dalam dokumen tu dalam folder. So macam ni kita nak buat, okay, sama ada kita boleh create new dekat sini, atas ni. Okay. Dekat bahagian atas ada plus new ni. Okay. And then kita buat folder. Ni buat folder. So kita boleh create folder, iaitu kita buat kursus pendek
PKLJ 2021. Boleh panjang-panjang pun tak apa. Macam tu. So dia appear. Okay, kat sini. So kalau kita buat list, dia akan keluar. Kat mana? Khusus pendek ni. Okay, kalau yang biasa, dia akan keluar warna hitam-hitam macam ni je. Okay, dia akan keluar warna hitam-hitam ni. Ni nampak warna-warni kan? Dan ada orang kat dalam ni. Tengok So, bila kita dah cipta folder, okay, kita buat folder macam ni and then baru kita boleh buka lagi folder ni and then kita nak buat kerja apa-apalah. Nak buat Google Doc, Google Sheet, apa semua apps yang ada boleh buat dalam ni berkenaan dengan kursus pendek saja. Contohnya lah. Okay. Saya patah balik kepada My Drive. Okay. Ini sekiranya kita nak buat folder kita. Okay. Folder kita lah. Maksudnya dalam ni terus cipta. Ataupun kita nak upload folder. Folder yang sedia ada dekat pen drive. Okay. Contoh kalau yang dah ada dekat pen drive atau komputer kita, kita boleh upload satu folder. Maksudnya, okay, contoh saya buat folder upload and then saya pergi ke drive saya yang dekat PC. Okay, dekat PC. Right, ni. Okay, kita boleh pilih lah. Okay. Alright, ni folder-folder lah kita boleh pilih. Contoh saya ambil folder club ni. So folder club ni, saya klik pada club ni and then kita upload. Sebenarnya dalam club ni ada 2 lagi 3 folder. Ada lagi. Okay. Ada dia sebenarnya ni cerita upload folder. So sebenarnya isi dalam folder ni ada isi. Okay. So kita ambil folder club. Okay, mana club? Okay, club. And then kita terus upload. Okay. So this file upload all files from club. Okay. So kita terus upload. Okay, segala apa yang ada di dalam folder club tadi dekat kita punya drive, dekat PC, dia akan terus upload dekat atas ni, dalam ni. Okay, tengok. Dia perlukan masa lah. Masa untuk kita upload dekat sini. So kalau tekan cancel dia akan tak jadi upload lah. Okay, so kalau file tu besar, dia akan lama sikit. Okay, so kita tengok satu tadi kita dah buat, kita cipta sendiri folder. Ini kita dah ambil folder, kita nak backup maksudnya. So kita pergi mana-mana tak payah bawa pendrive atau kita terlupa bawa pendrive, kita dah selamat. So kita uploadkan ikut sama macam dalam pendrive kita. Dan terus upload, dia makan masa sikit lah. Ikut file yang ada lah. Okay, ini tengok dia punya ada 7, 8, okay. Alright, complete. Okay, bila complete, so kita boleh tengok kat sini. Okay, sama juga macam dalam pendrive tu. Kan tadi ada senarai nama pelajar, kat sini pun ada senarai nama. Saya comparekan saya comparekan yang dekat saya punya drive. Okay, ni club. Okay, sama. Okay, sama saja. So kalau saya buka senarai nama ni, dekat senarai nama pelajar ni pun folder dia tetap sama. So dekat sini dia akan ikut aplikasi kita. Macam kalau kita guna Excel di PC kita, dia akan guna Google Sheet. Dia akan transfer kita punya data ni ke dalam Google Sheet kita. Maksudnya dekat Google kita tak panggil Excel, kita panggil Google Sheet ataupun spreadsheet. So dia akan copy lah sama. So semua auto save. Okay. So dokumen yang apa yang kita buat, Google Doc, Google Sheet, Google Slide, semua tu adalah auto save. Okay. Alright. Ini kalau kita nak dah upload. Okay. Kita upload folder kita. Alright. Ni yang tadi saya tunjuk lah club. Yang ini yang kita baru buat. Okay. So untuk yang baru, okay, yang kita satu lagi adalah kita nak upload file. Okay, kita nak file. File ni macam satu-satu file. Okay, contohnya ni lah. Okay, kosong. Okay, tak ada apa-apa pun dalam ni. So kita nak upload dokumen. Contohnya kita nak upload
apa-apa sajalah PDF ke apa semua dia compatible lah. So sama juga kita pergi dekat folder yang tadi tu and then kita boleh sama ada tekan dekat new, okay, pergi dekat file upload. Dia sama je, okay. So kita boleh upload lah apa file yang kita nak, okay. Kalau macam sebelum ni saya ada buat, okay. Contohlah saya ada upload, okay, kehadiran ni. Saya nak upload kehadiran ni. Ini dalam PDF. So klik saja pada ni. Ini salah satu file lah maksudnya. And then kalau nak banyak, just klik saja, tekan control and then klik mana file yang saja yang nak lah. Okay, klik. And then terus masuk. Okay. Dia akan keluar macam ni. So dia akan ikut kalau dekat depan, dekat drive kita, kita dah buat bentuk macam ni kan. Dekat dalam tu dia pun akan keluar bentuk. Thumbnail macam ni. Thumbnail lah, saya panggil thumbnail. Tapi kalau yang dekat depan ni kita dah buat list. Okay. Nanti dekat sini dia akan keluar list. Macam tu. So kita boleh susun. Kalau dalam folder ni kita nak buat lagi folder. Okay, sama ada kita buat dekat new ataupun kita boleh right click semua ni. Kat right click, kalau kita right click kat dalam ni pun dia boleh keluar sama ada kita nak buat new file, new folder atau kita boleh nak upload file, upload folder atau kita nak buat dokumen baru. Dokumen baru ni maksudnya Google Microsoft Word. Google Doc atau Microsoft Word lah. Lepas tu Google Sheet, Excel, Google Slide, PowerPoint. Okay, Google Form ni yang aplikasi untuk buat borang ke apa kan. Dan banyak lagi aplikasi Google ni yang boleh kita buat di dalam folder ini. Terpulang pada pengguna lah. Okay, yang ini asing-asing lah. Kalau khusus hari ni taklah saya tak terangkan, just kita buat macam nak manage. So kalau file-file ni kita dah tak boleh nak tukar dia punya icon. Okay, icon dia tak boleh. So sebab tu kalau kita nampak tadi kita boleh kalau kita dah siapkan dokumen and then kita nak pergi hantar dia ke workspace. Bila kita kat workspace kat sini lah kita right click saja di mana-mana yang dokumen file yang kita nak and then kita boleh hantar dia. Penting macam tu. Dia hantar maksudnya dia hantar notification macam dia timbulkan dekat workspace tadi. Tapi dokumen dia kalau pergi dia akan pergi dekat sini. Kalau kita buka dekat priority tadi and then nampak dekat kehadiran ni dah ada. Sebenarnya kehadiran ni dia sebenarnya point terus kepada dokumen yang tadi juga. Okay, macam ni. Kalau kita pergi dekat My Drive tadi, dekat bahagian khusus pendek and then kehadiran M1 ni kita buka sama. So dia satu saja dokumen, bukan dia copy kalau copy dia akan keluar copy. Okay, make a copy macam tu. Copy dia akan keluar copy lah. Tulis copy macam tu. Okay, ni macam ni. So kalau yang priority tu adalah dokumen yang sahih yang kita dah buat dalam drive kita. Okay, so kalau tak nak kita boleh just delete and remove. Okay, so untuk Google dia dah buat satu yang baru jugalah dalam 30 hari sahaja dia benarkan di dalam bin. After 30 days dia akan auto delete forever. Macam tu. Kalau macam ni banyaklah saya dah delete ni, tapi tak apalah 30 hari nanti dia kosong ataupun kita boleh terus empty di bahagian ini. Okay. Alright. Ni bahagian kita bila kita dah upload. Okay. Macam mana kita nak warna-warnikan dia ni? Sebelum kita buat sharing kan. Kita dah kongsi and then kita susun. So susun-susun dalam ni pun sebenarnya kita boleh tarik je, drag. Drag. Sorry. Okay. Kalau list nampak lah. Kita boleh drag. Jadi kat atas ni ke, okay kan. Tapi selalunya
biar je lah kan. Dia macam pen drive je sebenarnya. Cuma yang kita nak nampakkan dia, okay kat sini ada star ni. Ini adalah yang kita rasa penting kat kita, kita boleh star dia lah. Okay, bila kita tekan star tu macam ada folder-folder yang kita rasa yang selalu sangat kita guna. Yang tadi priority adalah workspace ni apa yang file yang single file yang kita rasa penting. Tapi yang star ni kita boleh star dekat file boleh, dekat folder pun boleh. So kita tak payahlah pergi My Drive ni pening nak cari macam saya tengok tadi kan. Okay, alamat peningnya macam tu kan. So saya boleh lah starkan, okay katalah saya nak starkan pengurusan tertinggi ni, saya just star. Okay, add to start. Okay, so bila saya dah nak cepat kan, okay, kita boleh terus pergi star. Okay, dah nampak dah kat sini. Pengurusan tertinggi ni dah ada. Okay. Ini dia punya function lah. Okay. Kemudian kalau kita tak nak star and then kita remove lah. Okay. Mana saya pun dah tak nampak dah ni. Okay. Alright. Okay. Remove. Kalau remove pergi dekat star and then remove from star. Okay, so dia hilang. Dia hilang tu dia kembali dekat drive lah, drive kita. Okay. Okay. So macam mana kita nak warna-warni ni? Okay. Warna-warni. So kadang-kadang pengguna dia macam saya ada masalah rabun kan, macam tu lah. So saya suka warna-warni ni untuk perhatian saya. Okay, kalau macam ni saya ada buat warna-warni. Kalau yang ni warna kuning, sebenarnya dalam ni pun sebenarnya semua warna kuning folder ni. Okay. So kalau saya starkan ke, saya pergi ke mana-mana ke, saya pergi star ke, kalau saya starkan folder tu dia akan jadi warna kuning semualah, yang warna kuning. Macam tu lah, tapi terpulang pada masing-masing. Okay, macam mana kita nak warna-warnikan dia. Okay, kalau dia tak ada warna dia akan warna kelam macam ni lah. Okay, tak ada apa. So kalau yang untuk ni saya nak warnakan, okay katalah alamak. Okay. Saya nak warnakan and then saya boleh klik pada right click klik pada folder, right click and then kita boleh change colour. Colour dia limited lah, ini sajalah. Kalau kita ada berapa 6 kali 4, 24 file, 24 file ni je lah yang colour dia. Okay. Alright. So yang ni saya colourkan sebab bagi saya ianya penting. Okay, saya colourkan warna merah. Walaupun sama dengan atas ni. Kalau tak nak sama, okay. Tak nak sama, kita boleh tukar je anytime. Kita tukarkan dia warna purple. Warna purple. Dah ada juga warna purple. Warna apa lagi yang tak ada ni? Okay, warna ni. Ada juga. Okay, nampaknya itu adalah warna favourite saya. Okay. Okay, hijau macam ni. Okay, kita dah bolehlah colourkan warna-warni. Okay, untuk kita punya ni. Kalau dekat pen drive kita, kita tak jumpa sebenarnya colour-colour ni. Okay. Okay, lagi apa lagi? Okay. So bila kita colour-colour ni, kita tengok pen drive kita pun, kita tengok drive kita, pen drive pula. Drive kita, seronok lah kan. Tak adalah rasa macam, okay. Warna biru. So warna-warni kat sini. So bila kita buat list pun akan nampak ceria sikit lah. Okay, macam ni. Okay. Tapi kalau file biasa, macam kat bawah ni ada 2 file, satu Excel, satu lagi video macam ni. Kat bahagian bawah sekali. Okay, ataupun dekat dalam mana-mana ni ada file-file. Okay, yang ini takkan, okay, file-file macam ni kat atas ni, file-file ni dia tak akan keluar warna lah. Kita tak boleh warna pun. Okay, okay, nama-nama ni kalau agak-agak nak tukar tak ada masalah. Kita just boleh rename sahaja. Okay, semua aktiviti-aktiviti kat sini, okay, kita boleh guna. Okay. Alright. So kalau file ni nanti kalau kata dah biasa buat dalam ni, dekat pen drive kita tak ada simpan ke apa ke kan. Okay, so kita boleh download lah. Okay, kita boleh download and right click, semua right click and then ada button download. Okay,
Ini kalau nak download satu folder. Okay. Kalau nak download file biasa, just right click. Saya rasa semua dah biasa guna kot. Kalau ada yang dah pernah dapat link-link nak guna untuk download. Okay. So sekarang ni contoh kita dah ada warna, kita dah boleh buat warna, and then workspace kita dah bagi, and then ada satu keadaan di mana kita ada orang lain yang share folder ataupun share dokumen dengan kita. Tapi dia tak bagi akses. Okay. Contohlah macam ni. Okay. Dia share pada saya. Tapi kita tak boleh, ada keadaan yang kita tak boleh nak download sebenarnya. Okay. Okay. So ataupun kita tak nak download dekat drive kita. Okay. Macam ni laporan. Ni saya tunjuk ni yang benar laporan contoh, laporan kewangan, laporan ISO. Okay, ISO ni saya tengok pada folder saya lah. Okay. Saya pun dah lupa. Pesanan, sebentar. Okay, kejap. Contoh yang bagi shared drive. Contoh, okay, satu lagi ni orang share, selalunya admin lah, yang admin kalau ada satu jabatan, dia ada dokumen-dokumen penting, dia akan share drive kat sini lah. Admin yang jaga Google ni, Google account license ni lah, dalam jabatan mesti ada satu orang. Kalau ada jabatan yang menggunakan Google. Okay, kalau tak ada, memang tak ada lah. Okay, kalau ada orang, yang sini, ada orang share dengan saya. Okay, orang lain share dengan saya dokumen, contoh yang inilah. Okay, kita nampak dekat sini Siti Fatimah Ahmad, dia sharekan satu lampiran dekat sini. Okay, nampak dekat sini. Saya tak boleh nak buat apa-apa. Tapi saya nak simpan lah data ni. Saya nak. Saya tak boleh pun nak delete. Saya tekan delete pun dia tak boleh gerak. Jadi kita boleh, sebab kat atas ni yang bagi share dengan kita tu, dia bagi kita level view saja, viewer. Okay, dia dua pilihan, sama ada kita, tiga kot. Tiga, sama ada kita print kan. Kita simpan dalam file hard copy kita. Ataupun satu lagi kita download. Kita ambil Excel ke, kita nak PDF ke, simpan dalam drive PC kita ataupun pen drive kita. Okay. Dan satu lagi pilihan, kalau saya favourite adalah kalau dapat dokumen macam ni lah, sharing ni, saya tak boleh buat apa-apa, tapi saya nak juga, saya nak simpanan saya akan make a copy. Okay, sebab make a copy ni dia akan terus simpan pada drive saya. Okay, kalau download pergi dekat hard disk kita, PC ataupun pen drive ataupun hard disk kita lah. Okay, ataupun kalau yang make a copy, just klik saja make a copy. Okay, dia akan tulislah copy of lampiran ni, and then kita boleh pergi ke my drive kita. Drive account Google yang semasa kita guna. So kita boleh tengok lah kita nak pergi ke mana. Kalau nak pergi my komputer ni, dia akan pergi ke my komputer lah. Komputer kita dia akan download. Okay. Tapi kalau ni my drive, terus pergi. Okay, so nampak dekat sini. Sebab ini adalah berkaitan dengan upah tadi kan, UPA tu. And then saya terus copy masuk ke dalam UPA. So dalam UPA ni ada folder lagi. Saya boleh tengok, ada tak lagi. Ada lagi pasal UPA. Saya tambah lagi dekat sini. So last destinasinya adalah di sini. Okay, di sini. Sekiranya tak ada, tak ada folder yang kita nak ni, kita boleh wujudkan folder dekat bawah ni. Okay, katalah ni berkenaan dengan PDP kan, PDP upah. Tak ada pula folder PDP upah kat sini. Ini ABM, banyak soalan benda semua, tapi saya nak tambah, nak masukkan folder ni kepada baru, tak pun saya tulis backup.
upah. Macam tu lah contoh dia, and then kita klik then pergi terus. Okay, select and then terus okay. Okay. Alright. Bila kita dapat dokumen ni, okay, kita dah boleh edit. Tapi dengan keadaan macam ni lah. Okay, bila kita edit, dokumen asal yang tadi yang tukang share yang pertama tu, dokumen dia takkan terusik. Yang ini yang kita sendiri simpan. Tapi bentuknya tak samalah. Lebih kurang lah. Tapi TrueFall ni sebab tadi dia ada buat yang tick box tu kan. Saya ada ajar yang Google Sheet sebelum ni. Tick box. Tetapi sebab kita dah copy, kita je ada akses benda ni. So kita boleh, kita lah nak simpan macam mana. Okay, berbeza dengan yang asal. Okay, yang asal macam ni, kita tetap tak boleh. So kalau kita, yang tukang, yang first owner ni, dia akan ubah, kita akan nampak lah. Tapi kita tak boleh ubah apa-apa. Tapi yang ini adalah copy. Copy ni kita sendiri yang buat. Just untuk kita je lah. Kalau kita ubah dekat sini, kita delete sekalipun contoh saya delete row yang pertama ni, saya delete. Okay. Dia tidak akan efek pada yang asal. Tak ada kena-mengena sebab saya tak boleh delete pun. Okay. Kalau yang copy ni, kita je yang control. Okay. Kita yang control. So kita dah ada copy. So kat mana simpan dia tadi, okay, yang ni kita dah copy, kita pergi dekat My Drive kita, betul ke ada dekat situ. Okay, ni kita tutup atas. Okay, tadi kat ni kan folder hijau ni, then backup. Okay, kita dah buat tadi backup. Kat dalam tu ada copy. So kita boleh lah nak rename ke, kita boleh rename. Okay. Kita rename, kalau kita rename nama yang sama pun tak apa. Ada masalah, dia tak konflik IP pun. Okay. Sebab dia dalam drive kita. Yang dia share tadi adalah di dalam drive Siti Fatimah. Okay. Dia tak ganggu pada kita. Just untuk makluman kita. Macam tu. Tapi kita dah simpan dalam drive kita dah make a copy tadi. Maksudnya dia dah masuk dalam drive kita yang berada di upah ni. Okay. Ada sebarang pertanyaan setakat ni? Buat bentuk lazim. Puan Iza, Ya. dalam folder yang Puan Iza dah create yang dah warna semua tu kan, saya ada nampak macam ada bentuk orang tu kan, apa bezanya? Okey. Okey, bentuk orang-orang ni, yang ni masuk Puan Ani ni. Ya saya, apa bezanya? Okey, bezanya adalah folder ni kita tak share dengan orang. Folder ni kita ada share dengan orang. Macam tu nak masuk yang dalam, dia lepas ni kita masuk, okey. Betul lah tu, memang kenalah tepat lah tu kita nak meng-share dokumen ni. Okey. So kita ada, tadi kita ada kursus pendek tadi kita buat kan. Okay. So kursus pendek ni pun tak ada orang lagi, tak ada kepala orang. Kan. So kita nak sharekan folder ni supaya semua orang boleh tengok. Kan. So kita boleh right click. Okay, ini untuk share folder. Share folder sama juga macam mana kita nak share file. File mana-mana satu-satu file yang kita nak. Tadilah macam Siti Fatimah nak share dengan saya tadi, kita nak jadi peranan kita share dengan orang juga. Boleh. Orang tengok boleh, orang repair boleh, orang nak apa boleh. Tapi kalau kita nak share folder, sama juga. Kita pergi klik saja pada folder tu and then dia ada dua situasi, sama ada kita right click pada folder, ada nampak share dekat sini ataupun klik pada folder, nampak dekat atas ni ada gambar orang plus, orang tambah macam ni kan, pun boleh. So kita boleh tekan and then kita share. Okay. So sekarang dekat sini dapatan paparan ni kita nampak saya je sekarang owner. Okay, so kita boleh tambah owner lain. Okay, contohnya saya tambah
Okay, saya punya satu lagi email lah, Iza Legend. Okay, saya jadikan dia owner. Okay, tak ada, tak boleh. So kita jadikan dia editor. Okay, commentator. Okay, viewer. Okay, viewer ni macam tadi lah kita nampak dia seorang je yang boleh, kita hanya boleh tengok je view. Okay, and then macam mana kita nak dapatkan dia punya link tu tadi. Kalau kita dah letak nama terus macam ni, bermaksud kita send kan. Kita send, nanti dia pergi ke email. Okay, dia akan pergi ke email terus. Okay, ataupun kita boleh share. Kita boleh share. Okay, jadi kat sini kan. Kat sinilah. Lepas kita dah share, baru kita akan nampak dia boleh jadi owner. Sorry. So maksudnya kita tukarkan dia jadi viewer dulu, and then ataupun commentator ke apa, and then bila dah ada registered nama bawah ni, and then barulah kita boleh tukar dia jadi owner. Katalah dalam kita punya satu organisasi, kita ada SU. Okay, cerita kan, kita ketua unit ataupun kita SU, kita ada bos, and then kita nak bos kita pantau kerja kita boleh share lah pada dia atau dia boleh ubah. Okay, so viewer ni hanya boleh view saja. Commentator ni dia boleh nampak dokumen, and then dia boleh komen. Bila ada ruangan komen dia, and then ataupun editor ni dia boleh buat sama macam kita juga, edit, add file pada folder tersebut. Okay, kalau lagi akses dia adalah sama macam kita, and then kita tukar kepada owner lah. Okay, ni dah tadi owner. Okay, save. Okay, macam tu lah. Okay, kemudian tadi mana share dekat bahagian bawah ni. Sekejap, ni tak jadi. Okay. Sikit. Ni nak ni. Okay, so saya nak remove dululah. Ni bahaya sikit. So ni tak nak, kita boleh remove. And then saya nak bagi orang lain tengok folder. Sama ada guna yang atas tu ataupun kita boleh share link kita dekat sini bawah. Okay, restricted ni. Ni pun boleh. Ni kalau dia tak dapat email, kita nak cepat kan. Okay, kita boleh bagi. Jangan ambil copy link terus Yang kat bawah ni ada restricted ni. Okay, restricted ni adalah selalunya orang yang kita dah letakkan pada share yang pertama tadi lah. Okay, contoh saya letak kat sini. Okay, contoh Arniza lah. Contoh lah. Puan Faridah ada dalam ni. Puan Faridah lah. Okay. So saya jadikan dia editor. Okay, saya send. Mungkin akan dapat notify lah person. Okay. And then saya tengok balik dekat share. Sekarang ada 2 orang kan. So saya jadikan Puan Faridah boleh tak jadi owner. Masih lagi. Puan Faridah jadi owner, saya jadi editor. Macam tu. Alright. So dia dah bertukar kan. Alright. So bawah ni. Okay. Kita tukarkan lagi restricted ni, maknanya tadi Puan Faridah dah boleh access. So Puan Faridah dengan saya je yang boleh. Okay, kemudian kalau dalam macam email saya punya GD sekarang ni adalah di bawah KKLJ punya Google kan. So saya nak semua satu orang yang ada ID atau domain KKLJ tu boleh access. Tapi as a what? Viewer, commentator, organize. Kalau nak suruh dia jadi viewer pun, kita buat je viewer. Okay. So masa ni lah yang kita ambil copy, and then kita boleh share dalam group. Okay, ini adalah folder sekian-sekian ni, kuspin saya boleh check lah untuk semak ke, atau kita nak minta dia semak dokumen kita kan. Kat sini lah yang kita kadang-kadang kita lupa. Okay. Kalau dia kata tak boleh access lah, kenapa? Kalau kita dah setkan domain KKLJ ni, kalau dia kata dia request semua kan, dia tak boleh buka folder tu, bermaksud dia guna ID luar. So orang luar yang personal punya tak boleh. Dia kena guna access yang sama. Contoh kalau saya buat anyone with the link, okay, yang ini dia akan bertukar lah.
So yang ini ID sama domain dalam Kolej Mutiara Ledang ke atau orang luar sekalipun dia boleh tengok. Kalau kita buat di editor dah semua orang dalam satu dunia ni dapat link ni nanti akan boleh edit kita punya folder. Dekat sini yang main peranan. Kadang-kadang kita buat je cepat-cepat and then terus nak bagi orang. Lepas tu orang dah confused. So kita kena ingat kita yang jaga akses tu. So kita kena faham kita nak label mana yang kita punya dokumen tu terjaga. Walaupun lah kita, nampak macam dia unsecure tapi sebenarnya secure je selagi kita tak share. Kalau kita share, kita kena buat limited macam ni lah. Okay, yang ni saya buat edit one. So kalau macam ni, saya copy and then done. So saya boleh share lah. Ini folder saya pada tuan-tuan dan puan-puan. Saya letak dekat chat box. So boleh cuba buka lah kalau berjadi lah kalau ada depan komputer. Okay. Alright. Okay. Ni nampak. Ni yang kita share folder. Okay. Kalau ada share orang, dalam tu ramai lagi lah. Dalam ni ada lagi orang-orang. Sebenarnya dokumen tu akan jadi berangkai-rangkai. Ni gambar orang kan, folder ni macam kita dah share lagi. Ni dah macam dah terlebih melangkau lah ni. Melangkau-langkau lagi orang. So sharing sangat penting lah. Okay. Right. Editor. Okay. Done. Okay. So yang ni kita color. Boleh color tak? Tak boleh color dah. Dia dah jadi. Dia bila dah sharing tu dia dah tukar lah color dia tu. Okay. Ini semua auto Kalau ni jangan seram lah. Jangan seram. Macam tu. Okay. Satu lagi. Sekiranya kita ada guna kita ada apps kat handphone. Ini yang saya nak share lah. Saya suka guna ni. Kalau handphone Android, kita ada apps di handphone, kita boleh scan. Dia ada 3 situasi. Komputer, iPhone dengan Android. So kalau siapa yang guna Android dan dia ada apps Google Drive dekat handphone, boleh jadi scanner dekat situ. Tapi kalau iPhone tak ada. Setakat ni iPhone tak ada akses. Kalau dia ada Google Drive pun dekat handphone, dia tak boleh nak scan. So saya nak tunjukkan handphone lah. Okay, kejap. Saya melalui handphone. Tapi handphone saya sebab saya guna iPhone, so saya tak boleh nak scan. So saya akan tunjukkan siapa yang guna iPhone, nak scan macam mana. And then kita nak terus je dokumen kita tu pergi kat GD saya. Dekat GD kita lah. Ataupun kita ada file-file daripada Telegram, daripada WhatsApp, atau daripada email kan. Ataupun selalunya email memang dah simpan tak ya. Ni lah selalunya yang dekat Telegram lah. Kita banyak group kan. Bila banyak sangat group, kita nak alamak ni nak download lah ni. Nak download. Kena pergi komputer download bawa pendrive cucuk. So buang masa dan kita takut kita menternak virus tu banyak sangat. Saya memang sangat allergic lah dengan virus sekarang ni. Kan kita dengan virus kat luar pun ada corona sekarang ni kan. COVID-19. So kita nak jaga kita punya drive. Okay, saya sharekan screen sebentar ya. Okay, ini adalah paparan handphone saya. Maaf. Okay, ni paparan handphone. Boleh nampak tak sekarang ni? Ada nampak tak? Saya tengah share. Nampak. Okay. Saya kena respon, takutkan saya show sendiri pula. Okay, ini adalah paparan handphone saya. Bukan PC, handphone saya di mana saya, jangan tengok yang lain pula banyak macam-macam ada kat depan tu. Shopee lah apa pun jangan tengok. Tapi kita ada button kat sini. Bahagian bawah saya tak boleh tunjuk pula. Yang bawah ni ada ni saya pegang ni.
Ini adalah button drive saya. Saya download apps Google Drive yang ada dekat saya punya App Store lah. Kalau Android ada dekat Play Store. Boleh download and then macam mana kegunaan dia lebih sama dan mudah sebenarnya. So sekarang ni saya guna ID yang sama iaitu ID yang sekarang lah. Kita buat Google Meet dengan yang saya ajar tadi lah, Google Drive tu. So kita sebenarnya boleh add macam-macam, sama. Okay, So sebab bila kita ada dokumen yang kita nak, kadang-kadang kita macam saya sebab banyak portfolio dengan sukan lah, dengan PSH sebelum ni dengan PSH kan, kursus pendek saya ni, lepas tu dengan saya punya pegawai latihan, lepas tu dengan apa-apa lagi kan, macam-macam lah. So saya add semua sebenarnya account. Okay, bila dapat dokumen dekat Telegram tu, saya senang nak terus channel ke mana. So untuk hari ni saya guna Iza ni lah, lecturer KKLJ ni. So apa yang sama yang saya buat tadi, nampak? Apa yang ada dekat yang saya buat dekat PC kita tadi, semua ada warna-warni, nampak? Okay. Alright. So kalau Android, saya cerita dulu Android lah, mungkin saya tak nak tunjuk kat sini. Kalau Android, ada button tambah dekat bawah ni. Okay. Dia akan keluar satu lagi ikon iaitu scan. Okay, satu lagi scan. Kalau ni, sebab ini iPhone kan, iPhone tak nampak. Dia tak ada, iPhone memang tak ada setakat ni. Google tak bagi lagi except untuk scan. Sebab mungkin iPhone dia ada satu lagi scanner. Okay, scanner maksudnya scan tu kita akan buat PDF. Kita PDF. So kita nak cantik, bukan ambil gambar kalau ambil gambar kita ada. Ini yang macam kita nak cantik, nak scan, nampak dokumen kita tu macam scan yang cantik. Okay. So kalau macam Android, kita kalau macam iPhone, kalau dia punya proses sama scan. Kalau iPhone ni saya tunjukkan nak nak scan dia, kita pergi ke Note. Okay, naik semua banyak. Okay, Note. Kalau iPhone pergi Note. So kalau pergi Note ni, dia akan nampak satu button new ni. Kita pergi dulu. Kalau yang kalau Android tadi pergi yang depan tadi lah, terus ke Google Drive. Tapi disebabkan iPhone tak ada, kita kena pinjam Note dekat aplikasi Note dekat iPhone, dan pergi dekat pensel bawah tu and then kita boleh scan. Okay, contoh saya try lah. Okay. Scan tu maksudnya kita pergi ke kamera and then ada nampak scan document. Saya mengharapkan ada yang pengguna iPhone lah dekat sini So and then nampak ni saya punya nota lah, hari ni saya nak ni, tapi saya nak scan. So kita just snap je. Okay. Dia akan keluar macam mana scanner yang kita ada, cam scanner kan, kita kena apps. Sebab tu saya cakap kalau lepas ni dah ada Google Drive punya apps, dah tak perlu dah nak ambil cam scanner ke apa ke menambahkan kita punya storage, tak payah. Sebab storage Google Drive, dia terus pergi ke Google Drive, Google punya storage. Dia tak kacau kita punya storage. So bila kita dah scan, okay, kita dah scan and then kita scan saja. Okay, and then dah dapat. Okay, saya nak save. Okay, save kat mana? Okay, saya dah save. Okay, and then saya tekan save bawah. Okay, dokumen kita akan pergi dekat Note. Okay, tapi sebenarnya bila kita dah okay macam ni, kita boleh export. Okay, kita boleh export kita punya Note. Okay, nampak? Okay. Kalau iPhone lah. So kita tak payah pening-pening. Tak payahlah nak pergi sekarang ni, memang saya tahu pattern sekarang. Dapat je dari sini, kita scan and then kita pergi save dekat kita punya Telegram. Kan? Biasanya macam tu. Ingat Telegram tu adalah storage handphone kita. Ataupun kalau rajin guna email, boleh pergi ke email lah. Macam saya, sebab saya dah buatkan drive saya tu macam pen drive saya. So apa dokumen saya scan tu and then saya pergi ke Google Drive. Okay. Share. Sorry. Sharing, mana sharing? Share not. Okay. Kejap. Send a copy. Sorry. Send a copy.
Itu kalau hantar ke orang tadi tu. Okay, send a copy and then saya pergi ke drive. Ni yang keluar drive kita. Okay, so saya nak simpan dekat saya punya yang tadi tu. Okay, so pergi kat bawah ni, select folder, drive and then keluar. Okay, dia sama je. Nanti dia akan keluar ke kursus pendek. Okay. Alright, so save here. Kalau yang Android, jangan risau. Daripada Google Drive tadi dah terus boleh. Okay, and then ni scan dia and then terus upload. Okay, dah siap kita upload. Okay, dah tak payah sesuai. Yang ini kita boleh delete dah. Dah tak nak dah sebab dah delete. Okay, kita dah boleh delete dah. So dia tak ganggu storage kita, kita delete je semua yang dekat yang kita dah scan tadi. And then kita pergi balik dekat drive kita. Okay, kita pergi drive balik. Ini guna handphone tadi saya guna PC. Ini guna handphone and then kita pergi kursus pendek ni. Kita minta adalah ni. Okay, scan dokumen tadi ni. Nampak tak scan dokumen tadi? Kita boleh rename dia. Kita boleh rename dia. Kat sini. Apa? Nota. Rename. Okay, kita buka. Dia dalam bentuk PDF. See? Dia nampak macam kita scan. Memang kita scan lah sebenarnya. Okay. So tak payah pening-pening. Semuanya kita scan. Kita sedut. Kita hantar dia dekat kita punya drive. Okay. Ini sekiranya kita scan. Okay. Kalau kita dapat daripada Telegram. Contoh terpaksalah saya buka Telegram saya ni. Okay. Tak apa. Okay. Okay. Ini Telegram saya lah, MyBP. Okay. So Telegram ni banyak kan. Lepas tu kita dapat lah dalam kita punya dokumen ni. Okay, macam-macam dokumen. Okay, sorry lah. Mungkin saya tak private lah benda ni. Sama je sebenarnya. Okay. Okay. So saya dapat dokumen contohnya daripada ni. Okay, file. Okay, salah satu ni saya nak letak, saya nak simpan. Okay, kita pilih je file kita ni. Okay, kita tak nak download Kalau kat sini kita akan download dekat PC kita. Saya tak nak download. Saya nak terus hantar kepada GD saya. So saya pergi ke send atas tu. Okay. Selalunya kita simpan dekat kita punya Telegram kan. Telegram save pada diri kita sendiri. Ingat itu storage kita lagi. Kita dah ada dekat dalam group tu. Dia dah bagi. And then kita pergi save pula forward. Backup dalam kita punya Telegram sendiri tu. Save messages tu. Dah menambah lagi storage kita. Better kita terus hantar dia kepada drive kita. Okay, drive kita. So pilihlah mana-mana satu drive yang kita nak guna. And then select file, my drive. And then saya nak masukkan dalam kursus pendek ni. Terus save je. Account Google SPU. Okay, jangan lupa tekan upload. So kalau kita tengah busy sekalipun. Okay. Right. Okay. So kita simpan dulu kat situ. So drive kita ni sebenarnya ingat storage cloud dia adalah Google punya. And then kita check nanti bila-bila anytime kita dah balik office ke atau kita dah mana-mana kita dah tenang and then kita tengok balik dekat sini. Ada tak nama? Tadi apa nama dia? Tak jadi. Sekejap. Dah masuk. Lambat sikit. Okay ni account Google SPU dah masuk sini. So kita boleh tengok lah. Dekat kita punya handphone dia macam ni. Ataupun kita dah simpan dia dan kita dah backup. Kita dah backup semua dekat sini. So nanti bila kita nak clear chat dekat Telegram kita, dah senang. Oh, kita dah backup dah. Semua dokumen yang penting-penting kita rasa yang tak penting tu tak apalah, yang macam untuk kita atau surat panggilan memo ataupun apa-apa surat-surat daripada bos ataupun HQ ke mana-mana, kita just save dekat sini. So yang penting dekat drive kita tu ada folder. Kalau tak ada folder kita boleh cipta terus. Kita boleh cipta terus tadi contohnya
Okay. Okay, folder lagi. Alright, akaun ni. Okay, saya nak hantar tapi tak ada. Okay, dalam drive ni. Okay, folder and then pergi sini tapi tak ada folder. Contohnya kita tak ada folder. So kita boleh tambah folder baru dekat atas ni. Dekat atas ni. Atas sekali belah kanan kita boleh cipta folder. Katalah cerita tu adalah, dokumen tu adalah dokumen baru. Cerita baru, tugasan baru. Katalah kita ada program Ramadan. Kan, Ramadan 2021 kita jadi AJK ataupun apa ke tugasan baru kita. So surat tu, surat panggilan tu, surat lantikan ke apa, okay, tak ada dalam yang folder kita ada. Tak ada pun. So yang kita dah listed tak ada and then kita, surat tu kita nak buat and then kita cipta je folder baru. Okay, nanti save here. Okay, and then upload. Okay, upload. Okay, okay, kadang dia technical lah ni, technical part. Okay, drive. Ada Ramadan. Okay, save. Tak boleh. Kadang macam tu lah, kena cuba-cuba. So, success lah. Maksudnya. So, pergi kat sini, kita akan check balik. Ada tak folder Ramadan kita? Ada folder Ramadan. Ada data yang kita nak. Yang kita simpan. Okay, ini guna handphone lah. Okay. So kita, sebab tu saya cakap, kita nak urus file tu sama ada kita boleh di mana-mana saja. Kita perlukan handphone, internet dan juga komputer lah. Kalau kita senang buat kerja di komputer, kita simpan semua komputer. Tapi kalau selagi kita pergi mana-mana, kalau nak buat yang macam typing ke apa, Google Sheet semua tu memang kena guna kat PC lah. Kalau nak guna dekat handphone, kena download pula Google Sheet apps, Google Doc apps, Google Slide. Siapa yang betul-betul lah, tapi saya pun tak gunakan tu. Saya memang banyak guna dekat PC and then banyak dokumen saya access dekat sini je. Okay. So Ramadan ni kita boleh lah nak colour dia balik. Hijau lagi. Okay, boleh biru pula macam ni. So dia, apa yang kita buat dekat handphone ni sama juga macam kita buat dekat drive kita. Okay, kalau kita delete lah kalau kita ni. So permukaan dia sama je. So memudahkan kerja kita transfer data kita, backup kita urus semua file kita senang di dalam ni. So kalau kita pergi mana-mana, itulah isu dia, kita tak adalah rasa alamak tak ni kan, tak terbuat, tak tersave ke, lupa ke apa. Anytime je kita boleh guna. Okay, ada sebarang pertanyaan. Hari ni 9.30. Kalau ada tanya Puan Aiza. Ya. Nak tanya macam mana Puan Aiza share handset tu? Kita boleh nampak. Tu kena kursus lain lah Okay. Oh, yang ini okay, tak apa, boleh je tanya. Kalau nak cerita yang tanya pasal Google yang saya boleh jawab, saya jawab lah. Kalau yang Google Meet ni, dia cerita dia macam, nampak tak saya punya account ni ada dua. Nama saya, dekat nama saya tu ada dua. So saya log in Google Meet ni, satu dekat handphone, satu lagi dekat PC. So yang saya share tadi, saya pergi dekat handphone saya. Okay, handphone. Mana kamera? Handphone saya ni tak nampak. Handphone. And then just saya share screen lah. Tadi saya present dekat PC lah, Windows ni. Windows. Okay, tapi bila saya nak transfer, yang penting kita kena ada handphone, kita kena log in untuk ni jugalah. Saya rasa faham, boleh faham Puan Latifah? Oh, maksudnya kalau kita log in dekat handset satu, dekat PC satu, tak ada masalah lah Tak ada masalah, account yang sama lah.
Okay. Kalau nak guna akaun yang lain pun tak ada masalah pun kalau dekat handphone tu. Janji kita share screen lah. Presenter. Dia diberi sebagai access present lah. So kalau kita orang yang sama, sebab sekarang ni kelas je saya mengajar seorang. So kat handphone saya guna akaun ni lah, akaun yang Izzah KKLJ ni. So bila masuk keluar dia akan jadi gambar saya ada 2. Kalau ada 3, ada laptop pula guna, akan ada laptop. Cuma dia punya access dekat handphone ni semua kena silent. Kena video off. Kalau tak nampak 2 lah mukanya kan. Saya selalunya saya video off atau mic mute, and then satu lagi speaker tu kita slowkan dulu, volume dia terus slow. Kalau tak nanti dia jadi bunyi tadilah, bunyi nyaring tu. And then bila nak share screen terus transfer je. Sebab tu kita nampak dekat YouTube kan ada cikgu-cikgu buat video sekarang, cikgu banyak sangat buat video macam mana nak ajar nak guna Telegram semua kan. Telegram tu boleh tu Puan Latifah, kalau saya nak Google Meet Puan Latifah ajar macam mana guna Telegram. Okay, ada lagi soalan? Saya rasa macam 9.37. Habis awal lah hari ni. Berkenaan dengan ni. Google. Azri. Kita tengok attendance. Wan Azrina ada. Fazillah. Tak ada. Okay, ada soalan lagi? Kalau tak ada, biasa saya boleh habiskan awal, tapi saya mintalah dalam masa beberapa minit ni untuk jawab borang tu, harapnya dah disahkanlah oleh urus dia untuk penilaian khusus. Okay, ada soalan ke tak lagi? Nak tanya selain daripada ni boleh macam Google Sheet ke? Sementara masa ada ni. Belum disahkan lagi lah Puan Izzah. Belum Belum. Maksudnya tak nampak lagi. Kejap Kalau macam tu lambat sikit lah ni. Kejap. Okay, saya dah maklum kepada ni lah, pada urus dia. Okay. Penerangan jelas. Okay, malam esok siapa yang ada join dengan saya lagi, kita akan buat video PDP lah. Saya akan cuba tunjukkan video PDP menggunakan, saya promote lagi kalau siapa yang dah join esok boleh promote lagi kat kawan-kawan lah. Okay, borang memang belum lagi. Saya dah bagi tahu urus dia kalau sampai malam ni insya-Allah dia nanti boleh isi lah penilaian tu sebab lepas penilaian tu dibuat akan generate ni lah, urus dia akan generate dalam masa 3 hingga 5 hari khusus sijil khusus. Okey, urus dia dah respon, nanti dia akan kejap lagi dia ni. Okay, untuk malam esok lebih kepada siapa yang nak buat slide lah. Contoh slide yang saya tunjukkan ini saya promote lah untuk malam esok lah. Tapi setakat ni dah tutup. Saya ada open untuk bulan Mac, untuk modul yang sama bulan Mac, boleh daftar lah bagi tahu kawan-kawan berkenaan saya. Salah satu yang
saya akan ajar adalah berkenaan dengan kita buat presentation secara online. Okay, untuk student pun boleh, untuk kelas pun boleh, janji kita seronok nak buat di mana. Okay, macam ni lah. Okay. Alright, kejap. Okay, macam ni kan kita ada slide. So saya sebenarnya, saya guna ni, kalau nampak dekat sini saya hanya menggunakan Canva. Okay, Canva Education. Kepada cikgu-cikgu, insyaAllah saya rasa yang ada akses cikgu-cikgu selalunya gunakan education Canva lah. Okay, kat sini kita akan nampak dia punya features tu lagi banyak. Okay, kita boleh buat template macam-macam. Tapi esok untuk saya tu, saya akan ajar untuk buat presentation guna Canva dan yang the latest lah ni. Dan satu lagi guna PowerPoint. PowerPoint biasa. Saya tahu mungkin ada yang lebih expert daripada saya lah. Semua sharing tu saya akan buat untuk esok. Kalau ada masa tambahan, saya akan ajar guna apps yang lain jugalah untuk buat video. Okay, alright. Saya rasa itu saja. Saya rasa Urusti pun dalam proses lah nak mengesahkan. Nanti boleh sahkan buat penilaian, and then nanti saya akan notice CJ dah ready ke, saya akan beritahu dalam group lah. Okay, so terima kasih. Terima kasih Puan Farida, Cikgu Jaya. Okay, terima kasih. Sama-sama Puan Nani, terima kasih. Sama-sama. Okay, Puan Azimah, terima kasih. Puan Fadila, terima kasih. Okay, Puan Rafidah, terima kasih. Terima kasih juga sudi join yang dah back to back daripada minggu lepas. Terima kasih banyak. Terima kasih. Okay, terima kasih ni Encik Hanif. Okay, terima kasih. So kita boleh dismiss lah. Saya ucapkan terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi malam esok.